buatkan keadaan teringat dengan kisah silam. Kita pernah, kita lah dah 30 tahun kerja, kita dah ada pengalaman, banyak-banyak pengalaman kan. Okay, so lagi satu credit card. So kalau kata ada credit card ni umpama anda guna duit masa akan datang. Credit card memang best, tapi dia boleh menghabiskan kita punya ni lah. Boleh menghabiskan kita punya apa dia cakap, menghabiskan kan, kita seumpama guna duit yang akan datang yang kita pun tak pasti. Yang tak pasti. Kenapa tak pasti? Kita pun tak tahu kita kerja sampai bila sebenarnya. Sebab pekerjaan ni adalah temporary. Dia bukanlah selama-selamanya kerja. Kita kongsi dah 5 kesilapan keuangan. Hari ni kita punya tajuk 5 kesilapan keuangan musim raya. So kalau anda nak raya tu beringat-ingatlah. Pertama, jangan swipe kad kredit. Kad kredit jangan swipe selalu, boleh, tapi pandai-pandailah. Orang kata sepatutnya kad kredit ni kita guna dan kita bayar pada tarikh yang sama. Itu okey. Hai Cik Nurmala Muhammad. Yang mana belum follow keadaan dealer Public Go, dan ni adalah satu dinar yang anda boleh dapatkan kalau berminat. So Kak Ada lupa nak tekan. So Kak Ada tekan je lah ya, sign up. Gitulah. So kalau ada yang kenapa dia tak jadi? Kita tekan borang. Add next pin. Okay. Ada bagi peluang untuk yang nak berdaftar. Okay, hai Cik Suhana. Assalamualaikum. Selamat pagi. Kak Ada nak berkongsi hari ni tentang kita ada beberapa tajuk. Satu petajuk 5 kesilapan. Again. 1, 2, 3. Tenang. Okay. 5 kesilapan keuangan musim raya. 1, kita guna credit card. Kedua, kita ambil personal loan. Ketiga,